Halo semua. Okey, video kali ni saya nak tunjuk cara kita nak masukkan bearing baru di kita punya crankcase. Okey, pertama untuk bearing ni saya beli yang jenis brand NTN satu set. Okey, just saya nak maklum kepada semua, untuk bearing crankcase ni ada dua bearing yang perlukan cover getah yang warna ring tu. Macam saya beli set ni, dia tak satu bearing tu dia tak bagi cover. Okay, so untuk just nak make sure kepada korang yang cover ni untuk saluran minyak lah dan perlu ada. Untuk cover kita hanya pakai sebelah saja. Okay, cara nak buka cover tu kita just guna pisau yang mata tajam tu dan kita umpis saja dan cover itu terbuka. So untuk cover ni dia akan ada belah dalam, belah luar tu tak perlukan cover. Kita ikut kepada original asal macam mana Yamaha keluarkan. Okey, untuk kepada mereka yang beginner, kalau korang pening nanti nak pasang mana satu bearing dia punya, korang susun siap-siap ataupun korang tulis je number di crankcase tu. Senang nanti korang nak masukkan bearing. Untuk masukkan bearing kita perlu panaskan. Ada dua cara, korang nak ketuk boleh ataupun guna kaedah yang saya guna ialah memanaskan crankcase. Untuk panahan ni kita perlukan dalam masa 4 atau 5 minit dan kita layar api tu bertempat-tempat, jangan satu tempat sahaja. Korang just layer-layer macam itu dan boleh masukkan bearing. Okey, bila dah cukup panas, dah sampai 5 minit, kita masukkan sahaja bearing tu. Crankcase ni kalau dia memang betul-betul ngam panas, dia just masukkan macam itu saja, macam ni. So korang susun siap-siap, senang nanti nak masukkan. Macam ni mudah je, masuk dan terus masuk ke dalam. Okey, untuk bahagian sini dia kurang panas dan saya ketuk saja. Saya cuba masukkan ini. Okey, kalau tak masuk jangan paksa tau. Okey, korang just panaskan balik. Sebelum panaskan kita letak minyak sikit, tak nak bagi bearing baru tu terlalu mengembang macam ni, kita baru boleh panaskan. Betul-betul cukup panas, barulah bearing itu senang masuk sahaja. Tengoklah macam ini. Okey, untuk crankcase ni bila kita dah panaskan api memang dia panas-panas sangat. Okey, so kita sejukkan dengan menggunakan kipas turbo fan mini ini. Amat berguna kalau korang jenis power sendiri di rumah. Memang terbaik. Korang boleh tengok link ni, beli benda ni. Memang patut ada.
Video part 7 dah selesai. Okay, next video 48 di mana saya akan buat video kita cuci bahagian top set. Jumpa di next video part 8. Jom.